Baik, seterusnya ialah kita tetapkan berapa banyak kita nak baca. Tetapkan kuantiti. Anda kata kita nak bermula dengan satu muka surat istiqamah. Satu muka surat. Mungkin satu muka tak baca terus. Lepas semayang baca 2-3 ayat, lepas semayang 2-3 ayat pun boleh juga. Atau memang dia cari masa, satu masa dia bagi itu satu muka surat. Tapi satu hari mesti baca satu muka surat. Tak boleh tinggal. Anda kata satu hari dia lupa, besok dia kena qada balik. Kena qada. Kena ganti. Kena ganti. Bila rasa tak boleh tinggal. Dekat situ lah sebenarnya pupuk disiplin tu, Ustaz. Ya, itu disiplin. Maka dia akan datang rasa suka. Dia kan dah lama-lama dia kan, sayanglah amalan kalau aku tinggal. Sampai ke tahap itu. Tahap itu. Jadi kena ada bagi khususkan bacaan ataupun kita amalkan. Contohnya surah-surah tertentu. Macam surah Mulk, solat Isyak di masjid-masjid kan, di sekamar kita buat surah Isyak kan. Pada awalnya berat. Orang nak baca 2 muka Mulk tu, muka setengah. Orang senang nak suruh duduk tu. Betul. Tapi bila dah dibuat berterusan dan hari ni dah jadi budaya yang dah hafal Mulk sebenarnya. Itulah. Sebab dah jadi amalan. Jadi itu antara cara istiqamah Quran lah tu. Dia ada amalan masa tertentu dengan Quran. Kalau sahabat-sahabat dulu ataupun para ulama kita ni, dia ada hizib dia. Hizib Al-Quran. Mana zikir yang amal harian dia bersama Al-Quran. Satu hari contohnya hari Isnin, hizib dia apa? Surah Baqarah, Al-Imran, An-Nisa contohnya. Hari Selasa surah apa jadi hizib dia. Jadi hari itu dia mesti habiskan sukatan dia tu. Kata sukatan lah kita kata kan. Ada kata dah nak malam, nak tidur malam tak habis lagi, sebelum tidur habiskan dulu. Begitu sekali lah. Tak habis hizib, esok kena qada, semalam je habis, kena habiskan. Kena ganti. Macam tu. Maknanya lebih berfokus, kita khususkan. InsyaAllah kita akan rasa seronok dengan Al-Quran ni.